patah switch screw ni. Hari ni update untuk GTR guys. Dekat beberapa minggu projek saya nak servis GTR ni tertangguh. Dan bila barang-barang spare part dah sampai, saya baru start nak servis. Bila kita tengok check condition engine, ada sesuatu yang kurang baik dekat sini guys. Warna hitam ni adalah kesan minyak yang keluar daripada buff cover. Akan ada bau minyak hitam terbakar. Tapi saya tak check sebab bila kita parking, dia tak ada apa-apa kesan kat bawah. Memang kering, tak ada langsung kesan minyak meleleh. Jadi saya pun tak check dengan detail. Dan hari ni terjawablah masalah tu. Sebab apa dia tak ada minyak kat bawah. Minyak tu keluar tak besar lah, leaking tu masih lagi terkawal. Cuma dia menitis dekat atas cover heat shield untuk exhaust manifold ni. Dan benda ni panas gila. Sebab bawah dia tu adalah manifold exhaust. So bila benda ni panas, minyak menitik situ, dia terus burn, dia terus meruap, dia terbakar. That's why dia tak sempat menitik sampai bawah. Cuma benda ni kalau kita tak address awal, dia boleh membuatkan macam-macam isu lah. Antaranya minyak bukan kurang, kemungkinan korang tak perasan minyak low, dan mungkin boleh jadi kebakaran juga sebab minyak tu jatuh dekat direct terus atas manifold. Kalau makin besar dia punya kebocoran, makin besar gap dia akan buatkan isu ni lebih besar. Jadi saya rasa sebelum saya buat full service, hari ni saya nak kena settlekan isu ni dulu. Dan saya baru dapat dia punya spare part untuk buff cover ni. Cuma yang saya tengah perhatikan sebelah kanan, nampak garis sebelah kanan ni tak ada isu sangat. Kering lah, sebelah sini kering. So saya rasa tak perlu saya buat kot sebelah kanan, saya kena buat sebelah kiri je. Tapi bergantung jugalah sebab dah halang-halang nak buka. Untuk settlekan buff cover ni, GTR ni dia banyak part kena buka. Kena buka cover, kena buka intake, kena buka throttle body, dan juga banyaklah item-item ataupun part yang kita kena take off. Tak macam masa ni saya buat dekat RX, lebih simple sebab kawasan nak access tu lebih senang. First, apa yang kita perlu buka adalah cover atas ni guys. Part untuk projek ni, tu dia guys, cover atas ni. Okay, ini ada satu juga yang attach dengan intake manifold ni. Tarik dia slow ni atas. Okay, lepas sensor ni kita kena buka dulu. Ni vacuum hose. Tarik dia keluar. Ada satu lagi kat sini. Clip dia. Sebelah sana pula. Okey, ini keluar sikit. Sudah lama kan, so kita kena tarik dia berhati-hati sikit guys. Okay guys, slowly. Tak nak rosakkan hose ni. Kereta ni pun dah lama, so kita kena berhati-hati sikit sebab tak nak nanti benda yang tak rosak jadi rosak. Okay, ni hose sebelah atas ni, saya tak show hose apa. Ada satu lagi vacuum hose, tak ada clip. Tengok dia punya getah pun dah start reput. So mana-mana getah yang dah reput ni pun saya kena consider untuk tukar dia. Takut nanti ada vacuum leak, boost leak, performance akan drop juga. Okay. So ni settle. Okay, sini. Okay, selesai untuk hose. Oh, ada satu lagi. Okay, cantik. Satu bracket. Satu lagi sebelah kanan. Dia punya sistem. Oh, shit. Itu benda saya paling benci kalau buat kerja. Barang jatuh kat dalam ni. Dan inilah selalu yang melambatkan kita punya proses kerja. Benda senang je guys sebenarnya, tapi dia jadi lambat disebabkan benda macam ni. Mana saya punya lampu kat sana? Nasib baik tak jauh. So kita ambil magnet. Mana magnet saya? Oh, magnet kat sana. Okay, nasib baik tak jatuh jauh. Kabel.
Okay. So ni throttle body punya signal, kabel. Sebelah sini dah cabut. Sebelah sini pula. Okay, cantik. So sekarang ni everything yang attached to the intake kita dah pisahkan. Kita nak buka nak buka skru yang lekatkan intake ni. Longgarkan dulu. Semua skru, hose dan juga kabel. So sekarang ni slowly kita angkat dia naik, guys. Belakang tu okey, kita cabut sebelah belakang dulu. Slowly tarik. Yes. So ni dah intake manifold untuk GTR ni. Ni banyak benda kena servis. Ni cuci betul-betul ni. So kita letak dulu kat tepi. Kemudian next, benda paling penting sekali, bila kita buka intake, kena ambil kain, kena sumbat dekat lubang ni. Ni kalau jatuh benda dalam ni, jatuh skru ke apa-apa dah ni, disaster. Itu nama dia, disaster. So to prevent benda-benda macam tu berlaku, tutup semua pakai kain. Untuk ekstra lagi, saya tambahkan sikit selotip. So ni lah buff cover yang kita akan cabut sekejap lagi. Cabutkan coil plug punya wiring. Untuk initialnya wiring, kita cabut dia slow-slow, guys. Okay. Cantik. Kita dah cabutkan kabel-kabel dia, guys. Next, kita nak kena cabutkan bracket ni. Okay. So, kita dah cabutkan. Dah settle. Wiring pun dah selesai. Satu lagi kabel kat sini. Ada bawah ni. Wiring kita dah boleh tolak dia ke tepi sikit, bagi ruang. Dan sekarang ni kita nak cabutkan plug pula. Plug coil dulu. Lah, sebab skru dekat GTR ni macam berbeza-beza, jadi kita try untuk letak dekat tempat dia balik kat sini, guys. So step yang seterusnya, guys, kita dah boleh buka buff cover ni. So ada beberapa skru yang pegang buff cover ni. Okay, 1, 2, 3. Macam mana ni? Okay, 4. Sekarang ni kita nak buka dia slowly. Ompel dulu ke ujung ni. Okay, dah tercabut. Slowly kita angkat dia, guys. Ada hose lagi. Satu tak cabut hose. Okay, guys. So lupa tadi, ada satu hose kat sini tak cabut lagi. Breathing hose dia kita dah cabut. So sekarang slowly kita tarik dia keluar, guys. Tu dia. Ini dia, guys, buff cover untuk GTR. Inilah gasket yang kita kena tukar kan. Kena bersihkan dulu RTV dia kat corner tu. Gasket dia dah kerah gila dah. Dia punya part number untuk gasket rocket cover ataupun kita panggil buff cover. Saya beli dua dah sebenarnya, kanan kiri, tapi kita nak buat sebenarnya sebelah kiri dulu. Telap dulu. Buang dulu pasi-pasi ni. So cam position sensor ni dah ada seal dia juga. Jadi saya kena buka dan kena order dia punya seal, sebab saya nampak dah ada start leaking kat tepi ni. So sekali jalan dah. Okay, nampak tu, ada wiring kat situ. Cari dulu, kalau ada kita tukar terus. Gasket yang lama ni, guys, kita kena potong sikit-sikit. Bersihkan dia, hati-hati yang sampai dia masuk kat dalam ruang enjin korang. Nampak dah wiring baru.
untuk cam position sensor ni. Murah je guys, RM1 je. Tapi benda ni dulu saya dah dapat pengajaran dekat Arik, tukar gasket untuk buff cover, tapi saya tak tukar benda ni. End up kena buat lagi sekali sebab benda ni pula leaking. So sekali jalan guys, dah alang-alang. Barang pun dah keluar guys, alang-alang kita basuh sekali, buang kesan-kesan minyak lama tu. Dan benda ni perlu untuk bersihkan kat longkang tempat kita letak gasket tu balik yang baru. Kalau tidak takut nanti dia leaking balik. Cover enjin pun kita kasih basuh balik, kasih baru balik. So intake ni pun kita cuci, tapi tak boleh cuci basah. Kita cuci sikit-sikit je. Dan kita pakai throttle body cleaner ni untuk bersihkan throttle body ni guys. Minyak dia macam minyak tanah sikit. Bersihkan dia. Kotor guys Ni condition throttle body. Ni jarang basuh, dalam ni kotor gila, minyak. Kita dah selesai basuh, cuci untuk part-part yang kita nak servis. Intake pipe sebelah kanan ni ada sikit minyak, mungkin ada leaking dekat terbong, ataupun mungkin ada tempat dia masuk minyak. Ni saya tak pasti, kena check balik. Tapi kita dah bersihkan sementara waktu. So ni pun saya dah bersihkan, throttle body saya dah servis, dah jadi cawa cantik balik. Dalam ni pun kita dah basuh balik. So sekarang ni kita nak masukkan gasket dia guys. Ni gasket dia ada dua kiri kanan. So untuk sebelah yang driver saya servis ni nombor dia guys. Nombor dia JF00A untuk sebelah sini. Balik slowly dekat longkang dia ni. Okay, cantik guys. Semua dah tune. Dan kita perlukan sedikit RTV untuk dekat setiap corner ni. Sebab corner ni biasanya dia punya macam apa, weak point lah. Kalau kita clamp semua ni, skru ni biasanya kat sini ni akan ada isu. Jadi kita letak sikit je, just ada TV nipis untuk cover extra. Kalau kita masukkan valve cover balik, masukkan dulu cam position sensor ni yang kita dah tukarkan dia punya oil ring tu. Just follow je balik bentuk dia, lubang skru tu. Tekan slow-slow, dia masuk balik. Kemudian kita ketatkan je skru tu balik guys. Benda ni plastik, so kita tak boleh ketat kuat sangat. Kita sapukan kat corner ni sikit je. Kat corner sini pun kita letak sikit. Kita dah boleh masukkan guys slowly. Masukkan slowly. Make sure tak ada apa-apa yang tersangkut. Okay, kita boleh tekan dia sikit. Beza dengan Arik punya buff cover, yang ni dia aluminium casting Kalau sebelum ni korang pernah tengok video saya buat Arik punya buff cover, yang itu dia pakai plastik. So kita nak torque dia pun takut, nak skru dia kuat-kuat pun takut. Takut apa? Takut buff cover tu dia pecah. Kalau bersih macam ni kita rasa berani lah sikit nak force dia punya torque dia tu. Okay, kita ketat satu bahagian dulu Kita kena buat dia penjuru-penjuru dulu. Dia tak boleh semua tempat. Aduh guys, buat hal betul guys. Benda yang ditakuti, ini yang jadi. Jadi kita baru cerita yang buff cover ni daripada besi. So tak takut lah nak torque dia kuat-kuat. Kali skru pula patah. So sekarang dia tinggal kat dalam ni. Mana nak keluarkan ni guys? Berat. Ni masalah berat guys. Mission baru, kena keluarkan skru yang tertinggal dekat dalam tu. So hari ni kita sambung kerja kita. Kena check jalan macam mana nak keluarkan skru ni. Sebahagian lagi ni kat dalam block engine tu guys. Awalnya saya try pakai drill elektrik ni, tapi tak cukup kuat. Sebab skru ni kuat gila guys. Tak load. Mata drill tu akhirnya terbakar, hangit. Langsung tak boleh makan. Sebab sebelum masukkan extractor,
kita perlu at least ada sedikit lubang kat situ. Kalau lubang tu tak ada, kita tak boleh nak masukkan extractor tu guys. Benda ni memang mencabar gila. Dan saya teringat yang saya ada beli potting machine yang pakai angin. So benda ni lebih laju compare dengan elektrik ni. Saya cuba tukarkan mata dia jadi drill, cuba slow-slow tebuk dan juga hasilkan sikit lubang kat situ. Benda ni memang kena buat hati-hati sebab tak nak makan dekat bahagian lain pula. Dan ni memang betul-betul mencabar, takes time, kesabaran. Saya gunakan 3 ke 4 mata gerudi guys untuk at least dapat hasilkan sikit lubang macam korang nampak dekat dalam video ni. Saya cuba pakai extractor beberapa saiz, beberapa kali, tapi malangnya langsung tak boleh guys, sebab dia tak cukup dalam untuk buat gigitan, untuk reverse balik. So saya fed up untuk pakai extractor ni. Benda ni saya pernah kena dekat Arik. Kalau korang follow saya, pernah tengok video-video saya yang sebelum ni, ada satu kali tu saya nak buka barang dekat Arik, bunga dia loose. So waktu tu pun saya pakai extractor juga, tapi tak berjaya guys. Dan apa yang saya buat guys, masa tu ramai yang komen-komen, so saya baca komen-komen. Alhamdulillah dapat satu idea time tu, dan kita gunakan untuk case kali ni pula. Alhamdulillah guys, berjaya guys. Time ni betul-betul happy gila guys. Lebih kurang 2-3 jam mengerjakan benda ni. Akhirnya berjaya kita keluarkan skru ni. Alhamdulillah, keluar punya. Mencabar betul. Jadi apa yang saya buat guys, lepas kita dapat sedikit bulatan, lepas dapat tebuk, saya ambil skru bunga, kita masukkan kat lubang tu dan kita ketuk guys. So dia hasilkan bunga kat situ. Slowly kita boleh pusing dia keluar. So method ni dah 2 kali selamatkan saya. For this kat Arik, so this time dekat GTR pula. Dan method untuk pakai skru extractor tu untuk saya tak berjaya. Mungkin saya tak pandai nak pakai guys. Terima kasih kepada semua yang membantu, yang bagi komen, bagi cadangan dan juga bagi semangat dekat saya. Alhamdulillah case ni berjaya diselesaikan. Kita sambung kita punya kerja guys. Sementara tunggu skru yang patah tu sampai, so saya dah masukkanlah semua wiring. Sana dah masukkan part, sini kita dah masukkan balik plug coil semua, dah skru balik, dah secure, dan mana-mana bahagian yang dah start reput kita dah wrap balik. So sekarang ni tinggal tunggu skru, kemudian kita dah boleh masukkan intake guys. Kawan saya kecil, dia tolong saya carikan skru ni. So dapat 3 biji dia bagi, spare part spare lagi. Takut saya guys, jadi fobia nak masukkan dalam ni. So jom kita masukkan skru yang dah dapat ni. So yang ni kita simpan dulu, yang patah ni buat kenangan. Okay guys, letakkan dulu slowly. Saya rasa tak perlu ketat-ketat kot. So intake pun dah kering dah, lubang ni pun dah bersih. Kalau korang tengok kat sini, kita dah cuci betul-betul, pakai throttle body punya cleaner. Sini pun kita dah cuci, sini pun dah cantik. So kita boleh masukkan balik kat tempat dia. Sembur dulu, slowly buka. Macam mana kita buat dekat buff cover juga. Start daripada ujung sini, kena pergi ke ujung sini, X. Okay, daripada sini jangan ketat habis dulu guys, just sikit dulu. Sini pula, okay, sini pula. Kenapa kita buat pattern silang macam ni? Sebab nak kedudukan dia masuk tu sekata. Kalau kita buat daripada depan ke tepi, takut nanti dia sengit. Kat ujung dia stress. So macam ni cara dia. Buat X dulu. Satu sensor plug in kat sini. Dia kalau engine V ni, dia repeat balik je lah. Sebelah kanan bisa ada, sebelah kiri bisa ada. So ni untuk throttle body sensor. Secure balik vacuum hose kat intake ni, ada banyak. Ni kalau leaking, habis guys. Yes, lepas. Okay, secure dulu hose ni.
titik. 1, 2. Okey. Semua okey. So sekarang ni kita nak start dan tengok macam mana dia punya hasil dia guys. Mudah-mudahan tak ada masalah lain. So guys, let's go, kita start. Bismillah. Lepas saya check balik, lepas kita run beberapa puluh minit, tak ada apa-apa kesan minyak keluar. So saya rasa happy dengan result ni. Okey semua benda. Depan pun tak ada tanda-tanda minyak keluar. Ada isu sikit sebab VDC dan juga check engine menyala. So kita kena scan. Lepas saya scan pakai komputer, ada beberapa error code. Mungkin error code ni disebabkan masa kita buka wiring tadi. Jadi kita try clear dulu semua code-code ni dan tengok macam mana result dia. Okay guys, nasib baik tak ada apa-apa. Lepas kita clear semua code, dah boleh rev dah. Tadi tak boleh tau, dia masuk limit mode. So saya boleh rev sampai 1000 RPM saja. Kita expect code ni datang disebabkan tadi masa kita buka wiring lah. Next, kita nak jack dia naik, buka under tray, kemudian kita dah start service untuk keluarkan minyak hitam lama. Tapi tengah panas gini, so kita naikkan dulu. Under tray ni banyak gila bot. So kita kena buka semua bot-bot ni dan slide dia keluar. Kita jumpa kawasan leaking kat sini, tapi saya tak tahu, mungkin daripada atas yang kita repair tu pun boleh jadi dia melilih ke bawah, ataupun mungkin ada leaking kat sebelah bawah. Yang tu kita tak boleh nak pastikan sekarang ni. Apa saya boleh buat, kena bersihkan dulu. Lepas tu kita kena revisit balik. Kalau ada leaking kita kena buat lah tempat lain pula. Sebab ni saya baru jumpa ni, baru buka, so kita bersihkan dulu. Pasi. Kita dah cuci, kita drain minyak hitam lama guys. Tak air dia punya minyak. Panas kan. Next kita cabutkan dia punya oil filter. Oil filter baru, original daripada Nissan untuk GTR punya model. 4 number dia. Drain plug ni saya tambahkan tembaga baru, oil ring tembaga baru. So macam biasa kalau korang nak masuk oil filter, make sure letak minyak sikit dekat dia getah dia ni. Make sure letak, bagi dia licin dulu, baru korang boleh masukkan kat situ. Tapi sebelum tu korang kena bersihkan jugalah bekas-bekas minyak yang ada kat situ tu. Tekan balik drain plug ni. Ok guys, kita letakkan balik drain plug ni. GTR ni saya gunakan Motul T100V. Ni antara minyak yang sepanjang saya pakai GTR ni dah beberapa banyak minyak saya guna. Dan ini the only one yang saya rasa sesuai dengan GTR ni. Dan ramai juga owner-owner GTR pakai minyak ni disebabkan enjin GTR ni dia ada punya clearance dekat piston tu agak besar dan lagi enjin lama. So dia senang hilang minyak tu, senang kurang. Tapi sejak saya pakai 300V ni tak ada masalah. So saya decide untuk teruskan pakai motor 300V ni. Ni antara minyak performa lah, korang pun tahu minyak ni memang sangat bagus dan sesuai juga untuk GTR. So jom kita masukkan minyak. GTR ni gunakan lebih kurang 5 liter lebih. So kalau motor ni dia datang dalam 2 liter satu tin. So lebih kurang 2 tin setengah lah. Start kereta ni, kemudian check ada apa-apa leaking lagi tak. Okay guys, kita dah start dah beberapa minit. So far semuanya okey. Nampak gaya tempat yang leaking yang kita tengok semalam tu pun tak ada apa-apa yang keluar. Sini pun okey. Dekat bahagian kita punya oil filter pun okey. So saya rasa saya dah boleh proceed untuk tutup dulu bahagian ni. Dan yang ni kita kena monitor lah. Setakat hari ni kalau ada bocor besar sepatutnya dia keluar terus. Tapi
tak ada masalah lagi, tak nampak dia keluar. Harap-harap itu daripada atas lah, kesan yang lama. Sekali kita nak masukkan balik kita punya engine cover guys. Yang ni pun saya dah cuci cantik-cantik. So kita just letak je kat atas ni. Ada 4 skru. Skrukan balik kat sini. Settle guys kita punya projek kali ni. So far semua okey. Sedikit masalah pasal dia patah skru tu je. Tapi kita dapat settle. Tapi masalah sekarang ni sama masalah baru. Skru saya hilang satu, mana pergi pula. Oh ni dia. Si baik dia ada. Okay, ngam. Tak ada skru lebih, tak ada skru kurang. Selesai dah. Alhamdulillah guys, selesai dah kita punya projek kali ni untuk servis dan juga repair buff cover untuk Nissan GT-R ni. Dan sekarang saya dah rasa confident untuk bawa dia keluar kembali. So korang nantikan guys, kita ada satu journey ataupun satu road trip yang saya akan bawa GT-R ni jalan-jalan guys. So, nantikan update seterusnya. Terima kasih banyak kepada semua yang dah subscribe. Terima kasih banyak yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.